Ini, bosan lah. Jom kan? Jom. Jom. Defeat. Kalah lagi. Bosan lah. Nasib baik aku kalah-kalah pun boleh masuk. Macam ni kau buat tu? Ajar aku. Sini aku ajar kau. Dan kau pergi je dekat App Store atau Play Store. Lepas tu kau download je nama satu app ni. Nama dia Indra Loka. Dalam Indra Loka ni, dia ada satu features, which is features Indra Gig. Dalam Indra Gig ni, kau boleh offer kau punya servis, apa-apa servis, fotografer, private tutor, apa-apa je servis untuk kau provide dekat student. Lepas tu, lepas kau settle je provide dekat student, and then kau akan dapat bayaran kau direct dalam bank kau. Wih, macam gila tu apps ni. Aku rasa aku tahu dah nak jadi apa ni. Kali ni kita akan belajar stay. Apa tu stay? Dia terbagi pada maybe sort of capability sahaja. One eternity later. Ush, cafe tutup. Aduh, nak makan apa ni? Tidak! Kau kenapa? Weh, kafe tutup dah. Aku nak makan apa ni? Assalamualaikum. Luqman ni Luqman. Saya? Ni makanan kau. Okey, terima kasih. Rama. Weh, keluar mana? Oh ni aku order daripada satu app ni, nama dia Indra Loka. Dalam app Indra Loka ni ada satu features nama dia Shopee. Dekat app Shopee ni, student boleh jual beli barang, makanan, macam-macam lah. Semua secara atas talian. Senang je, kau order, nanti dapat, nanti sampai. Weh, aku lapar. Nak sikit. Boleh. Ui, kenyang lah. Ngantuk lah. Tidur ayam. Ui, dah pukul ni. Event konsert Mahkota Music Club malam ni kan? Ui, aku ni siap-siap tu. Yang Mahkota Music Club tu malam semalam kan? Aduh, kiranya aku dah terlepas lah ni. Hai, Bisham. Itulah kau. Yang kali download lah app Indra Loka ni. Dalam app Indra Loka ni ada function IM event. Dalam IM event ni ada semua maklumat pasal event dekat college and tentang kelab-kelab juga. Jadi kau tak akan terlepas lagi dah event-event dekat college ni. Selain tu, kau boleh set reminder dekat dalam features ni. So, bila tiba je hari event nanti, kau akan dapat reminder daripada app ni yang mengingatkan kau pasal event tu pukul berapa and maklumat tentang event tu sendiri. Jadi kau takkan terlepas dah lah event ni. Wih, baik gila apps ni. So kiranya aku nak sekarang lah benda ni. Sekejap. One day later. Alamak, masa tutup pula. Cerita masalah kau. Wih, aku dah beli tiket bas semua benda ni. Tapi masa tutup pula. Macam mana aku nak print borang balik malam tu? Lah, kau masih guna borang fizikal ke? Tahu ke sekarang ni kita dah ada app Indra Loka. Dalam app ni dia ada satu features yang nama dia IM form. So kau boleh isi detail kau, borang tu secara online, semua atas talian. Dan nanti Haji Bilal akan approve semua atas talian juga. So mudahlah kerja kau. Ni app dia. Baby, jangan